Selepas seminggu bercuti raya. Sebelum ni vlog, bila pergi kerja gelap kan. Sebab masa awal pukul 8 pagi. Ni bila dah settle puasa ni, masuk macam biasa balik lah, 8.30 pagi. Itu nampak terang tu. Macam mana raya korang? Okey tak okey? Best tak best? Komen sikit. Macam mana raya korang? Menarik tak menarik? Best tak best? Raya ni best dia makanan je lah. Betul tak? Raya ni dekat apa? 3-4 hari dah naik 3 kilo. Gila betul lah. Yang puasa tu lost 2 kilo. Bila raya sebulan tu 2 kilo lebih. Bila raya 3-4 hari dah naik 3 kilo. Nak turun punya dah selesa. Bila naik dah senang-senang nak naik kan. Macam mana korang punya berat naik berapa kilo? Komen kat bawah. Lebih pada aku ke apa? Aku tak naik. Aku memang target raya tu memang nak makan lah. Lepas raya ni baru kita diet. Raya balik. Jadi time raya tu tak syok lah pula kan. Diet. Makan confirm sedap-sedap kan. Ni open house ke apa ni. Tapi raya ni kena open house. Tapi aku dah start diet lah. Dah start diet. Ada open house aku makan je lah. Tapi diet mesti jalan lah. Woi, kau lu. Presiden oi. Main terbalik oi. Ada orang ke? Oh, main terbalik bro. Yang mana boleh terbalik oi? Woi, main masuk je main. Alhamdulillah, sampai. Inilah suasana hari pertama bekerja ketika musim raya. Setelah seminggu bercuti. Aku tamatkan vlog sampai sini je. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan selamat bekerja. Assalamualaikum.